26 Ogos 1999, tarikh yang selamanya terpahat dalam memori setiap warga Institut Teknologi MARA dengan pengisytiharan pertukaran nama institut kepada universiti oleh mantan Perdana Menteri. UiTM terbukti mempunyai sejarah yang cukup istimewa, khususnya dalam membina kecemerlangan dan jati diri bangsa Melayu serta Bumiputera melalui pendidikan tinggi. Maka apa yang disebut di dalam lonjakan dalam rancangan pendidikan kebangsaan ini adalah menggesa semua pihak melaksanakan dengan segera, dengan secepat mungkin, dengan gagah, dengan ikhlas, dengan tekad yang bersungguh-sungguh untuk memberi jaminan kepada anak-anak bangsa mendapat yang sebaiknya, lebih baik daripada generasi saya dan generasi selepasnya. Pemahaman kita jadikan dia sebagai kompas. Matlamat dia adalah untuk menaikkan sistem pendidikan tinggi negara kita ke satu tahap yang lebih baik dan untuk melahirkan manusia yang baik. Sebagai teras kepada UiTM 2030, UiTM digerakkan oleh aspirasi, visi, misi, falsafah dan objektif yang menjadi kompas ahli tuju dalam mendepani perubahan landscape global